Public Go memang lambat. Bukan sehari dua untuk nampak hasil. Kadang-kadang orang tanya, apa faedah simpan emas ni? Sejujurnya tak ada faedah bulanan langsung. Itulah yang menjadi cabaran. Ramai orang cepat putus asa. Kalau tak nampak duit masuk hari-hari, mereka rasa simpanan itu sia-sia. Hujung-hujung, selepas simpan 3 bulan, lepas tu berhenti sebab tak nampak hasil yang cepat. Kalau nak cari cepat, yang nampak manis saja tapi duit pun cepat habis. Atau anda nak pilih yang cara lambat, simpan emas tunggu 5 hingga 10 tahun dan tengok simpanan tu jadi pelindung masa ringgit semakin jatuh. Ya, public go memang lambat bagi hasil, tapi lambat itulah yang ajar kita sabar dan sabar itulah yang jadikan simpanan emas kita semakin bernilai. So kalau nak cepat, jangan simpan di public gold. Tapi kalau nak simpanan yang perlahan, stabil dan selamat, DM saya sekarang, kita mula dengan 100 sahaja.